Sebab dah selalu sangat dapat MacBook yang penuh dengan cap jari, hari ni aku nak tunjuk kat korang macam mana cara aku bersihkan kesan-kesan cap jari ni. Cuma aku still tak faham kenapa penuh sangat cap jari dekat MacBook dia ni. Bukannya MacBook ni ada touchscreen pun. So untuk bersihkan ni aku akan pakai produk ni. Ni glass cleaner yang aku beli dekat Daiso. And ni bukan paid review daripada Daiso. Aku just simply review produk yang aku pakai je. And then kena guna microfiber punya towel. Ni pun aku beli dekat Daiso juga. So cara nak apply dia macam ni, kita kena sembuh dekat towel and bukan sembuh directly dekat screen. Sebab kalau sembuh directly dekat screen, ada kemungkinan air tu terlalu banyak and buatkan jadi water damage pula. So method paling terbaik, sembuh dekat microfiber punya towel, lepas tu baru lap. And untuk lap pun kena berhati-hati supaya air tu tak termasuk ikut celah-celah screen tu. So once dah lap dekat bahagian yang basah, lepas tu kita lipat guna bahagian yang kering pula untuk lap yang selebihnya. So repeat je proses ni sampai dah jadi bersih. Kalau agak-agak ada kotoran yang degil tu, buka balik kat bahagian yang basah tu, lap sikit, lepas tu guna balik bahagian yang kering, lap balik kat kawasan tu. So lepas dah lap betul-betul, and dia akan jadi macam ni, terus bersih tanpa ada cap jari. Aku dah try juga banyak produk-produk lain untuk glass cleaner ni, tapi bagi aku kalau untuk MacBook punya screen, paling terbaik pakai Daiso. So save video ni supaya senang korang nak refer waktu korang bersihkan korang punya screen MacBook nanti.